15 tahun tak boleh. 16 tahun boleh gagah-gagah. 17 tahun boleh gagah-gagah. Yang elok sampai 21 tahun. Didiklah kamu dengan ilmu tauhid. Sebelum tu belajar tulis, belajar sebut. Dah pandai tulis, sebut, bercakap semua nahu soal pandai. Belajar alif tu. Oh alif. Oh alif ni alif nun alif asal dah isim ana dibuang. Supaya sebutan tu lebih kemas. Lebih elok. Buang nun alif, dia pakai a aja. Oh syahadu, tapi kenapa tak ada ya? Dia mudhari'. Lambang dia mudhari'. Ya tak ada, kenapa dia buang? Orang nak tanya dah. Ini apa pasal ya tak ada? Memadai dengan dhammah, mengisyaratkan ya. Sepanjang zaman kekekalan pelutiannya. Lengkap. Maknanya cakap tu cakap lengkap lah. Masuk tanpa dengung, masuk dengan idgham, idgham cakap Arab, masuk dengan kemas percakapan. Nama perkataan itu bahasa Inggeris apa ni, universal. Luas pencabang dia. United, sepadu. United and universal. Tak boleh canggah lagi perkataan itu. Amat special. Kamu jangan terlepas pandang, jangan terlepas fikir. Don't miss the stick. Kamu jangan. Sama sekali kamu don't miss the stick. Terlepas pandang. Tak boleh. Sama tadi sama. You never ask, ada ed. Ask for it. Apa yang kamu cakap, kamu tanya, kamu mesti kena faham. Kamu tak tahu, kamu kena belajar lagi lah. Continue belajar. Dah lah ucapan asyhadu tu kita naik taksi. Bila individu tu tak memahami asyhadu tu, jadi macam mana? Terjadi apa yang berlaku pada individu? Kalau dia buat juga ikut-ikutan. Ilmu buat turut. Dia ikutnya.